Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pernah tak anda rasa penat? Penat yang teramat sangat. Bukan sahaja sebab kerja semata-mata, tapi sebab banyak perkara yang difikirkan dalam kepala kita. Adakah anda tahu realitinya kita semua hadapi tekanan? Dan statistik menunjukkan 1 daripada 3 orang di Asia alami masalah kesihatan mental. Malaysia tidak terkecuali. Lagi-lagi generasi muda yang nampak okey tapi simpan semuanya dalam diam. Di tempat kerja juga ada di antara kita yang mengalami pergelutan dalam pemikiran. Ada yang memikirkan tentang masalah keuangan, masalah masa, masalah dari segi kerja dan juga masalah tentang konflik yang berlaku di rumah yang sentiasa membelenggu pemikiran kita. Kita rasa kita berjaya menyembunyikan, tapi itu tidak bermakna kita tidak mengalami masalah tersebut. Oleh yang demikian, pihak pengurusan menerusi Jabatan Pengurusan Modal Insan dan Pentadbiran dengar dan faham dan cuba untuk bantu. Sebab itu, kami berbesar hati memperkenalkan Plus Vibe, aplikasi sokongan kesihatan mental yang direka khas buat anda. Apa yang menarik tentang aplikasi ini? Ada beberapa perkara yang saya nak mention hari ini. Yang pertama, anda kena tahu aplikasi ini memberi bantuan atau sokongan 24 jam sehari, 7 hari 1 minggu. Tak kira pukul 2 pagi, 3 pagi, anda boleh chat with Vibers. Sentiasa ada dan sentiasa akan memberi sokongan kepada anda. Perkara yang seterusnya adalah booking session. Anda boleh booking session secara dalam talian menerusi platform ini. Lebih daripada 300 professional kaunselor yang ada dalam aplikasi ini. Seterusnya, training tentang mental health yang diberikan secara percuma yang anda boleh akses melalui aplikasi ini. Kemudian, explore page. Di dalam page ini, anda boleh explore pelbagai jenis quote yang anda boleh share kepada rakan ataupun anda nak update status everyday ataupun bagi mendapat bantuan motivasi harian kita. Sebenarnya, pelbagai lagi fungsi yang ada dalam aplikasi ini seperti ini, dan pelbagai lagi. Kadang kita malu nak cerita pasal masalah kita, takut kena judge. Tapi jangan risau, semua yang kita lakukan dalam aplikasi ini adalah sulit dan terjaga, insya-Allah. Semuanya hanyalah di antara anda dan juga Vibers aplikasi. Sebagai permulaan, setiap kaki tangan akan diberikan 10 kredit percuma dalam chat with Vibers. Kalau perlukan lebih, jangan lupa datang jumpa saya atau email saya di bawah ini. Jangan malu dan jangan segan. Kita jaga kesihatan fizikal, tapi jangan kita lupa jaga kesihatan mental. Untuk anda, untuk kita semua, muat turun sekarang.